Tapi sebagai hint, disebabkan Indonesia. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kelima, subtopik 5.1 tentang konsep gagasan Malaysia. Jadi bila cakap pasal pembentukan Malaysia yang kau belajar pada bab yang kelima tingkatan 5, ramai yang masih tak faham apa yang dimaksudkan dengan pembentukan Malaysia. Alright? Jadi pembentukan Malaysia ini dia adalah satu gabungan yang mana ketika kita merdeka tahun 1957, wilayah-wilayah atau negeri-negeri yang merdeka hanyalah negeri-negeri yang berada di Semenanjung, di Persekutuan Tanah Melayu sahaja, iaitu hanya ada 11 buah negeri sahaja. Namun begitu, pada hari ini, negara kita ada lebih daripada 11 buah negeri. Campur dengan Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi kenapa ketika kita merdeka, kita hanya ada 11 buah negeri, tetapi hari ini kita ada 14 buah negeri? Bilakah tarikh ataupun waktu kita bertambah negeri atau wilayah? Itulah datangnya proses pembentukan Malaysia, yang mana kita menggabungkan wilayah-wilayah atau negeri-negeri yang ada dalam negara kita pada tahun 1963. Jadi bab yang kelima ni kita akan belajar macam mana proses pembentukan Malaysia itu dilaksanakan, bermula dengan subtopik 5.1 iaitu tentang konsep gagasan Malaysia. Alright? Jadi idea gagasan Malaysia ni adalah kita nak tengok sebelum kita membentuk pembentukan Malaysia yang kita kenali pada hari ini, sebenarnya dah ada idea-idea yang pernah dinyatakan oleh beberapa pihak tentang konsep gabung ataupun penyatuan, tetapi tidak direalisasikan sampailah ke pembentukan gagasan Malaysia. Jadi kita nak tengok konsep ataupun idea-idea apa yang pernah muncul sebelum gagasan Malaysia terbentuk. Jom, let's go. Jadi subtopik 5.1 kita akan belajar tentang konsep gagasan Malaysia. Untuk kita faham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan gagasan Malaysia. Jadi konsep asasnya adalah kita nak tengok apakah idea-idea yang membentuk gagasan ataupun penyatuan Malaysia itu. Jadi dia punya basic atau asas konsepnya adalah begini, iaitu semua negeri-negeri yang pernah ada dalam gagasan Malaysia, yang pernah ataupun yang ada dalam negara Malaysia pada hari ini sebenarnya berkongsi ciri-ciri yang sama. Yang mana kamu bilang negeri Kelantan ke, Terengganu ke, Sabah ke, Sarawak ke, semuanya berkongsi sejarah yang sama, iaitu semuanya pernah menjadi gagasan tanah jajahan British ataupun bekas tanah jajahan British. Jadi konsep asasnya adalah pembentukan Malaysia ni merupakan apa? Gabungan bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Sebab itulah kenapa dalam pembentukan Malaysia kita tak ada Indonesia, kita tak ada Filipina. Sebab apa? Sebab wilayah-wilayah yang saya sebutkan macam Filipina dengan Indonesia, mereka tidak berkongsi sejarah yang sama, ciri-ciri yang sama, iaitu pernah dijajah oleh British. Tetapi wilayah-wilayah atau negeri-negeri yang ada dalam negara kita hari ini semuanya pernah dijajah oleh British. Itu konsep asas dia. Tapi kita nak tengok apakah idea-idea yang pernah muncul sebelum kita membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Alright, jadi kita pergi pada awal sekali, yang paling awal sekali kita ada konsep apa? Yang paling awal kita ada atau kita kenali sebagai idea penyatuan alam Melayu. Ini adalah antara idea yang paling awal yang pernah dikemukakan oleh golongan-golongan tokoh nasionalis Tanah Melayu pada awal tahun 1920-an 30-an. Yang mana tokoh-tokoh nasionalis atau pemimpin-pemimpin nasionalisme di Tanah Melayu dan juga Indonesia pernah membincangkan, pernah orang kata mengeluarkan idea untuk memerdekakan alam Melayu ni daripada penjajah masing-masing. Macam Tanah Melayu, kita pernah keluarkan idea kita nak merdeka daripada British. Kalau Indonesia pula, tokoh-tokoh mereka pernah memberikan idea untuk merdeka di bawah ataupun merdeka daripada Belanda. Jadi kedua-dua pemimpin ini pernah bertemu dan pernah bergabung idea yang mana kita nak satukan alam Melayu ni menjadi sebuah negara.
Sebab apa? Sebab sebelum ni kita pernah tahu bahawa alam Melayu ni dahulu dipecahkan kepada Indonesia dengan tanah Melayu. Dan siapakah yang memecahkan alam Melayu menjadi dua negara? Yang memecahkannya adalah British dan juga Belanda. Jadi golongan-golongan nasionalis ni dia nak kembali menyatukan semula alam Melayu yang pernah dipecahkan oleh British dan juga Belanda. Yang pernah kau belajar pada form 3 dulu, iaitu ketika Perjanjian Perjanjian London 1924. Jadi apakah idea penyatuan yang pernah dilaksanakan, yang pernah dicadangkan oleh golongan-golongan nasionalis ni? Kita panggil dia sebagai idea Melayu Raya dekat sini. Idea Melayu Raya. Okey, yang mana golongan-golongan tokoh nasionalis ni mereka nak memerdekakan alam Melayu daripada jajahan British dan juga Belanda. Namun begitu, idea ini terkubur begitu sahaja. Maksudnya tidak dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu yang kamu akan belajar dalam topik yang seterusnya. Tapi sebagai hint, disebabkan Indonesia merdeka terlebih dahulu pada tahun 1945. Itu salah satu antara sebab utama kenapa idea Melayu Raya ini tidak pernah dilaksanakan. Okey. Selain daripada idea penyatuan alam Melayu, idea penggabungan ini juga pernah muncul dalam kalangan pegawai British sendiri. British pun pernah juga memberikan idea untuk apa? Untuk menggabungkan jajahan-jajahannya. Tapi bukan untuk bagi merdeka tau. Digabungkan adalah untuk apa? Untuk memudahkan pentadbiran dia. Sebab apa? Sebab British makin lama mereka sedar bahawa dekat alam Melayu ni saja dia ada banyak jajahan yang dijajah. Okey, tetapi dengan pelbagai bentuk pentadbiran yang berbeza. Dijajah tanah Melayu, dijajah Singapura, dijajah Sabah, Sarawak. Tetapi setiap bentuk pentadbiran di setiap wilayah ni berbeza-beza. Jadi pernah ada beberapa pegawai British yang pernah mencadangkan, apa kata kita gabungkan semua wilayah-wilayah jajahan British ni menjadi satu pentadbiran sahaja. Kita nak jadikan dia satu pentadbiran sahaja. Supaya apa? Bukan untuk bagi kita merdeka, tetapi untuk memudahkan pentadbiran British. Itu pun idea gabung pernah ada, tapi bukan untuk bagi merdeka. Tapi gabung jajahan tu pernah ada. Jadi apakah idea yang betul-betul dilaksanakan? Sebab idea ni pun terkubur begitu saja sebab sepanjang penjajahan British tak pernah menggabungkan sebarang jajahan-jajahan dia. Sampailah British memerdekakan kita pada tahun 1957. Okey? Boleh kat situ? Alright. Jadi gagasan idea yang mana yang kita laksanakan? Idea yang datang daripada siapa? Daripada Tunku Abdul Rahman. Yang mana sebelum kita merdeka lagi, Tunku Abdul Rahman pernah menyatakan untuk menyatukan beberapa wilayah atau negeri dan dimerdekakan menjadi sebuah negara. Yang kita panggil sebagai idea gagasan Malaysia lah. Okey. Jadi Tunku Abdul Rahman pernah mencadangkan untuk menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Termasuk dengan Singapura sekali dekat sini. Saya terlupa tulis Singapura. Termasuk dengan Singapura sekali dekat sini. Okey, untuk dimerdekakan di bawah satu sistem kerajaan persekutuan dekat sini. Sebab itulah kamu tengok majoriti daripada wilayah-wilayah ni memang dimasukkan dalam Malaysia, kecuali Brunei disebabkan sebab-sebab tertentu, dan Singapura pula dah menyertai Malaysia tetapi dipisahkan pada tahun 1965. Tapi wilayah yang kekal bersama dengan gagasan Malaysia adalah PTM, Sabah dan juga Sarawak. Dan itu adalah idea-idea yang pernah muncul sebelum idea gagasan Malaysia itu terbentuk, which is idea yang inilah. Okey. So lepas ni kalau ada soalan tanya tentang gagasan Malaysia, idea gagasan Malaysia, kata kuncinya adalah gagasan. Jawapannya ada dah di 5.1 dekat sini. Okey. Gabungan bekas tanah jajahan British, yang pertama idea penyatuan alam Melayu, yang kedua idea penyatuan jajahan British, dan idea penyatuan daripada Tunku Abdul Rahman dekat sini. Alright? Okey, itu saja untuk video kali ini. Harap kamu dapat sesuatu dan memahami subtopik 5.1 tentang idea gagasan Malaysia. Alright? Kalau kamu inginkan video-video subtopik lain, kamu boleh turunkan di ruangan komen. Dan juga jangan lupa untuk follow juga social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama. Alright? So harap dapat membantu kamu ketika kamu punya exam nanti. So itu saja daripada saya.
Dan jangan lupa tagline saya, Let History teach you history. Bye.